Macam mana nak solve tiny bump? Super sangat keluar. Kalau Cik Syah bagi produk, awak akan tetap confused dan keliru. Dia still naik juga tiny bump. Sebab mesti awak expect tiny bump tu bila kita treat dia dah tak naik. Dia bukan macam tu. Yang ni awak kena baca buku apa keperluan kulit yang Cik Syah dah tulis. Yang ni kefahaman dia adalah awak kena dapat guide tentang apa keperluan kulit. Kenapa awak kena faham tentang keperluan kulit? Awak kena faham macam mana kulit berfungsi. Sebila awak kata, tiny bump masih keluar lah, saya dah exfoliate ataupun awak dah buat macam-macam. Double cleanse dah buat. Dah pakai moisturizer yang betul dah buat. Dah exfoliate dah buat. Dah pakai toner dah buat. Dah pakai retinol dah buat. Tapi kenapa tiny bump still keluar? So itu awak kena faham basic kefahaman apa sebenarnya berlaku pada sistem kulit kita. Kulit kita ni dia hidup. Dia harus setiap hari menghasilkan sebum. Apa kaitan sebum dengan tiny bump? Tiny bump tu dia berlaku disebabkan ada minyak yang tersumbat dekat dalam pori kita. Minyak tu apa? Minyak tu sebum. Setiap hari kulit kita dia hidup. Dia kena hasilkan sebum. Tapi sebum ni kan dia buatkan kulit kita jadi tiny bump. Jadi Syirah, kenapa dia nak hasilkan sebum? Sebab sebum ni fungsi dia, selain dia jadikan masalah pada kulit kita, dia juga membantu mengelokkan kulit kita. Dia elokkan kulit kita dari segi dia menjaga kelembapan kulit. Sebum ni adalah untuk buatkan kulit kita jadi moist. Kalau tak ada sebum, kulit kita jadi kering. Awak kena faham macam mana nak menguruskan minyak tu supaya dia tak jadi tiny bump balik. Cara untuk uruskan adalah awak kena belajar macam mana nak bina keseimbangan pada kulit awak. Macam mana nak bina keseimbangan? Awak kena faham apa keperluan kulit. Bila awak faham apa keperluan kulit, awak tahu kat mana keperluan kulit aku yang tak cukup, aku kena penuhi. Baru dia seimbang.